tindakan sekumpulan penyokong bola sepak yang sepatutnya menyemarakkan semangat perlawanan, kini bertukar menjadi isu keselamatan dan undang-undang. Apa yang bermula sebagai sokongan kepada pasukan akhirnya mengundang siasatan polis, penahanan beramai-ramai dan rampasan bahan letupan. Inilah yang berlaku melibatkan Ultras Selangor menjelang aksi Liga Super di Terengganu. Ultras Selangor kini berada dalam radar pihak berkuasa apabila polis membuka siasatan di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan susulan kenyataan tidak sepatutnya yang dibuat terhadap penjawat awam sebelum perlawanan Liga Super antara Terengganu FC dan Selangor FC. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Airy Khairuddin memaklumkan siasatan dijalankan selepas sebahagian ahli kumpulan tersebut memberi maklum balas kurang sopan ketika disoal berhubung tindakan membakar suar di Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Menurut beliau, ketika ditanya mengapa suar dibakar di lokasi awam itu, individu terbabit menjawab secara sinis, takkan mahu bakar suar dalam hutan, nak suruh beruk tengok ke. Kenyataan tersebut disifatkan sebagai tidak wajar dan menghina penjawat awam, sekaligus membawa kepada penahanan individu berkenaan di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, seperti dilaporkan Stadium Astro. Selain itu, polis turut menyiasat Ultras Selangor atas dakwaan mengganggu ketenteraman awam, serta menimbulkan kegusaran kepada masyarakat setempat. Pada 1 Februari lalu, seramai 412 ahli Ultras Selangor ditahan selepas mereka didapati berarak dari Kuala Terengganu ke seberang Takir sebelum perlawanan sambil membawa bendera serta menyalakan suar secara terbuka. Insiden berkenaan menjadi tular di media sosial, termasuk video yang dikongsikan oleh pemerhati bola sepak Terengganu, Piang Shengkli, yang mengundang pelbagai reaksi netizen. Susulan tangkapan tersebut, 33 penyokong dibawa ke Mahkamah Magistrat pada Isnin bagi mendapatkan perintah tahanan reman. Hasil ujian saringan mendapati 24 individu positif dadah, manakala 3 orang dikesan memiliki ganja dan pil Eramin 5. Polis turut membuka siasatan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 selepas merampas 70 batang suar pelbagai saiz, dengan 54 daripadanya telah digunakan manakala baki 16 suar belum dinyalakan. Jumlah nilai rampasan dianggarkan mencecah RM7,500 sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap aspek keselamatan awam dan imej bola sepak tempatan. Kes ini sekali lagi mencetuskan perdebatan hangat mengenai batas sokongan penyokong fanatik serta keperluan kawalan lebih tegas demi keselamatan semua pihak.